atas dahi, bahal letak atas dahi ada juga. Salil letak atas dahi. Dia hak sunnahnya takbilul yad, mencium tangan. Tengok mulut cium tangan. Jangan jilat. Tu berdoa belaka, pelik belaka tu. Jadi hak sunatnya cium tangan. Sahabat-sahabat pegang tangan Nabi cium. Cium gitu nah. Bukan siung. Siung ni pakai hidung. Bukan letak atas dahi, letak pipi. Tu kucing buat kejap lagu tu. Hak tu asal dulu. Asal dulu cium. Cuma ada setengah berkata apabila kita cium dan sunat kita ambil udara di tangan dia. Hak mana afdal? Cium tangan sebelah kau ni menunjukkan hormat. Cium tangan sebelah kau ni hormat. Cium tangan sebelah kau ni berkat. Sebab orang alim, orang-orang soleh banyak guna tapak tangan berbanding luar tapak tangan. Dia nak mengarang, dia nak sebeh semua guna tapak tangan. Jarang kita tengok ulama tu guna nulis lagu mana. Jadi kok ni siung kok ni hormat, kok dalam ni berkat. Siung ini. Gitu. Ni mota pos kru jadi kau tu. Tu cara dia, hak betul dah. Benda ni bukan ada syarat rukun ke apa, cuma tujuan kita cium tu ke apa. Tu cara dia. Masalah kucuk tangan orang soleh. Cium lutut Nabi, sahabat mari cium lutut Nabi. Dia pegang cium lutut. Cium lutut. Ada sahabat mari sujud cium kaki Nabi. Ada riwayat berlaku. Nabi lari tak? Jadi kafir ke tak? Tak kafir pun. Sahabat, saya nak sahabat-sahabat besar tengok, tak ada apa-apa. Apa dia kata cium kaki jadi kafir? Pelajaran daripada mana? Hadis sahabat buat ngaji tauhid dengan Nabi sendiri. Kalau benda ni syirik pasti Nabi kata, jangan syirik. Tapi Nabi biarkan. Sahabat mari cium kaki. Dia suka sangatlah tu. Antaranya peristiwa sahabat apabila beberapa orang sahabat dia tak pergi perang Tabuk, tak silap hamba. Maka Rasulullah denda buat dia. Ramai tak pergi perang Tabuk ni. Tabuk ni berada di Jordan lah ni. Orang duduk Madinah nak pergi perang di Jordan. Aduh jauhnya. Di Tabuk ni. Tabuk ni sejuk. Hamba biasa pergi juga Tabuk ni. Sejuk tempat dia perkampungnya Tabuk ni. Perang Tabuk ni. Perang dengan orang sebelah Halik Tabuk tu. Sebelah daripada Jordan tu Eropah lah. Orang Bizantin mari kat ni perang kan nak. Apabila perang ramai ada sahabat tak pergi, ada ni tak pergi. Ramai tak pergi. Maka apabila mari Rasulullah, sahabat, bukan sahabat, orang munafik. Mari depan Rasulullah, maaflah Rasulullah, gini, alasan dia sebut. Ada sahabat tu tak pergi. Rasulullah apabila Rasulullah tanya, apa mu tak pergi? Tahu Rasulullah, tak pergi alasan. Sahabat mana berani nipu depan Nabi. Hak ikhlas sungguh. Ada hak munafik tu walau wi alasan. Rasulullah tahu dah masa kaki ni. Alasan macam tu kata. Tanya orang nak ke dia. Tanya orang nak perang, dia pakat lari pasal apa. Sahabat tahu lah ke mana hak tu 4 orang tu. Antaranya Ka'ab, Zainal Ka'ab apa semua. Apa mu tak pergi? Tahu hamba Rasulullah tahu dunia kau apa dia. Jelas ya kecek. Rasulullah kata mu ni berat tak pergi. Orang tanya nak ke dia. Katanya Rasulullah, akhir sekali Rasulullah pula buat dia.
Allah, dalam hadis, dalam Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-20, hamba ingat lagi. Hamba dulu apabila duduk Darul Mustafa, demo suruh hafal. Tertib Habib Omar hafal Riyadhus Shalihin sebutir dari 1800 hadis. Siapa hadis 20 mutaliga hamba, jeng otok-otok. Tigalah cik hadis tu. Oh jeng, peluh-pelah kita. Pakai selok dengan lagu tu. Kita dalam hadis tu katanya Rasulullah pula dia. Jangan kecek 4 orang ni. 4 orang, so kau 3 orang gitu. So kecek. Allah, sahabat kelesah. Tak ada orang kecek dengan dia. Rasulullah kata pula dia, jangan saing, jangan gapo dia. Allah katanya kata aku rasa pun nak mati dah. Aku rasa bumi ni sepik, ya tak tahu nak kata lagu mana kata. Akhir sekali Rasulullah kata, jangan dekat dengan bini. Jeng. Sampai 50 hari kau berapa dia kena pajang. Lepas pada tu turun ayat Al-Quran, terima taubat bapak dia. 3 orang ni. Maka dia pergi temu Rasulullah, dia unggah. Oh suka dia, pergi cium lutut Nabi, cium kaki Nabi. Suka. Tu cium kaki, cium Nabi. Bukit India deh. India ke, ambil kaki, pergi kaki tu. Tak itulah mana lagi, pergi tak tangan, tak dahi. Sahabat cium. Maka katanya ulama, apabila Rasul sahabat cium kaki Nabi, lagu mana bentuk cium tu lagu mana? Dia akad kaki Nabi. Sebab ada ulama kata tak boleh tunduk kat orang. Tak boleh sujud jadi kafir. Berarti sahabat tak tunduklah, sahabat baru cacat. Dia pergi kaki Nabi, dia akad sembah Nabi. Akad kaki Nabi, cokeng kaki duduk atas lagu tu. Gitu kau. Tergambar di otak kita lagu mana apabila sahabat tu dalam hadis sabit dah. Cium lutut dengan cium kaki. Okey, cium lagu mana? Mesti Rasulullah duduk lagu ni. Sahabat mari cium lutut, cium kaki. Kau lagu mana? Kau tergambar lagu mana? Kau dah sahabat akad kaki Nabi, takut jadi sujud ke jadi kafir akad. Ulama bahas berlaku. Jadi hukum dia tu. Masalah kita tak siwak suku pasal. Nabi lari jangan sujud kepada orang. Betul. Tapi ada keadaan Nabi benar pula. Dia tahu sahabat iktikad lagu mana. Orang iktikad dia punah, maka jangan buat benda-benda bahaya. Jangan guna perantaraan. Hak tu orang iktikad punah, jangan buat kerja lagu tu. Takut jadi syiriknya pegang di benda tu pula. Jadi sujud tak jadi kau sembah pula. Bagi orang iktikad tu tak suruh buat kerja lagu tu. Ada orang tanya buat-buat yang sepanjang. Dia pergi bawa, dia pakai rata, dia pakai macam tali asing gitu, tali lah. Dia kata babo lagu mana hamba pakai benda lagu ni syirik kau dak. Sebab orang dok kata syirik pakai tali lagu ni. Katanya babo syirik apa kan. Dia kata batu buat pun tali ni. Dia kata saya kalau buai tali ni tak khabar saya. Hatu lah masa hatu. Jadi ada orang pandai tu dia buat tali ni jadi benda tu tak boleh masuk tubuh saya. Dia sekat ni masuk tapak tangan ni. Sekat ni. Dia sekat. Pandai lah orang tu. Lepas tu syirik kau duk amboi lagu ni. Katanya babo tak ada syirik Dia benda-benda lagu ni dia supaya main dengan ular. Bagi orang biasa bahaya. Kerana takut-takut membawa kepada syirik. Takut-takut bawa pada syirik. Belum tentu syirik lagi pun. Takut-takut. Tapi kalau orang dah cekak, dah faham, dah akidah hak mana Tuhan, hak mana makhluk. Tak ada masalah dah. Dia mau iktikad Allah deh. Iktikad Allah Ta'ala berlaku. Hak ni sunnah ya. Mungkin kemahiran, kepandaian dia cara nak igat atu lagu ni. Maka tak ada jadi masalah. Supaya orang main orang bisa lah. Main ular. Boleh tak nak main ular. Mungkin dia pandai. Kita jangan nyopakoh dia agak selok gitu. Katanya babo deh. Lagu tu bab iktikad ni. Ada benda kita lari kepada orang awam kerana dia masih tak pandai lagi akidah. Takut-takut tukar Tuhan dengan makhluk, pergi ambil pegang makhluk kata hak ni Tuhan. Kata hak ni ada kuasa. Ni jadi masalah. Tapi orang mukmin tak ada iktikad lagu tu. Semua orang mukmin iktikad hanya Allah yang boleh beri kuasa. Tu tanya orang pergi bomo, pergi main teri, kau berapa dia pergi kat tanya siapa dia. Dia mau iktikad siapa dia kuasa. Tahu wajib boleh kata Allah Ta'ala.
Pas nampak demo duduk panggil kau tu panggil biasa, pun panggil telefon lah. Supaya hamba lah, tolong, help me, bombo, tolong. Tapi minta tolong dengan bombo, minta tolong Allah, Allah, gitu ke? Tak boleh panggil langsung kau pertolongan daripada makhluk. Kena pandai kecek pula. Jadi jangan buat terlalu tauhid sangat. Ada orang ni terlalu tauhid, dia panggil tauhid fitnah. Ada satu kumpulan ni dia bawa tauhid fitnah, dia panggil. Tauhid fitnah ke mana? Selain pada Tuhan tak boleh. Semua Allah Taala berlaku. Tapi dalam kehidupan dia penuh minta tolong dengan orang. Tolong pasal lampu. Tolong basuh kereta, minta tolong dengan orang juga. Minta tolong dengan Allah. Kalau dia mau nak mengajar tauhid sangat ke? Pelajaran pada dia kata tak boleh minta tolong selain pada Tuhan. Tak tolong dengan makhluk tak boleh. Nak minta tolong dengan Allah Taala berlaku. Kecek lagu ni pelik sikit. Nabi kata, wa izasta'anta fasta'in billah. Apabila minta tolong dengan Allah. Ni bagi orang martabat tinggi. Martabat tinggi dia tak minta tolong dah, dia pakai dengan Allah Taala direct. Katanya ulama ni martabat tinggi. Tapi Nabi Muhammad martabat paling tinggi, minta tolong dengan makhluk juga. Tanya dia nak pergi pakai baju besi juga. Minta tolong sahabat juga, mari pergi. Kau dia pergi senyap-senyap pakai kain pelekat sekat dada, tak bawa ke apa dia. Pedai pun tak bawa. Tak minta tolong dengan makhluk langsung. Tak. Apa dia maksud Tuhan Nabi Muhammad pesan minta tolong dengan Allah. Yakni iktikad kita hanya Allah Taala sahaja. Tu, biar kemah kejap keming situ. Masalah kita nak ambil asbab lagi. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan mendapati dalam sunnatullah itu perubahan. Maka sunnatullah kalau nak perang kena bawa baju besi baru benar ke. Kena ada pedang, kena ada senjata, kena ada tentera baru benar. Ni pakat git, tak apalah, asyik kita ala Allah belaka, gi sorang sudahlah. Tu tak boleh lah. Katanya ulama kalau tak jaga hukum adat ni tak bawa kepada kejayaan dan bawa kepada kebodohan. Ngaji tak si ngaji tapi nak alim. Kitab tak si beli, pen tak si beli, baca tak si belako-lako. Bodoh. Dia panggil bodoh sebelum bodoh. Dalam dia tak pandai baca dah nyawak kerja lagu ni pula dua kali al kebodoh. Dia panggil bodohan ni. Dua kali bodoh jadi buat kerja lagu ni. Jadi tak jaga hukum adat ni katanya Babo Mi kata bodoh kerja. Dosa dak tapi bodoh kerja. Dosa tak dosa. Sebab betul etikad dia. Tapi bodoh kerja lagu ni. Dia mau nak pergi Kota Baru pakai dah senyap gini. Naiklah motor, startlah kereta pergi Kota Baru. Dak Tuhan kuasa ke? Tuhan boleh buat belako-lako. Betul tapi orang kata bodoh kecek lagu ni. Bodoh katanya Babo. Tak bunuh akidah tapi bodoh perbuatan. Tinggal hukum adat ni membawa kepada kebodohan. Cium tangan. Hukum cium tangan. Benda ni tak ada masalah sebenarnya. Walaupun kita tak ada masalah tapi ada satu kumpulan masuk dalam kampung duk buat benda ni jadi masalah. Sebab tu kitab ni kata kesilapan Wahabiyah tentang masailah khilafiyah. Benda ni khilaf. Ada kata boleh, ada kata sunat, ada kata harus, ada kata. Tapi dia mau buat masalah. Buat masalah ke mana? Tak boleh. Tak boleh membawa kepada syirik lah, kufur lah, apa dia. Hanya buat masalah. Orang lain duk siung tangan, duk baca yasin, duk ngatik lama mana. Mari buat masalah. Maka apabila dia buat masalah, kita nak dengar saja. Senyap. Iyalah pendapat ni khilaf. Ambillah pendapat dia. Betul. Kalau dia mau kecik atas nama khilaf, dia mau tak boleh buat tak apa. Lo ni duduk lari orang baca yasin tak boleh. Ngatik tak boleh, cium tangan tak boleh, gani tak boleh. Hak tu masalah. Kalau dia mau tak boleh buat, benda ni sunat. Pun tidak jadi kau wajib. Ngatik ni bukan kata lepas pada mati wajib kena ngatik. Tak ngatik berapa. Munggo pok demo munggo ngatik banyak dah. Buat apa dia orang lain ngatik munggo juta-juta dah ngatik. Tapi masalahnya lari orang. Hal ni jadi kau masalah. Tu katanya babo mas'alatum.
Aduh, masalah pula. Nyorak pun masalah pula. Banyak lagi hak ni hak baba kupu sikit-sikit ya. Jadi masalah ni berlaku, kakah ni duduk dalam masyarakat. Ingat, Wahabi ni kalau dia masuk dalam mana-mana tempat. Masuk dalam masjid, penuh masjid. Masuk dalam pejabat, penuh pejabat. Masuk dalam pentadbiran, penuh pentadbiran. Masuklah dalam gapo dia, penuh jana habis. Tu Wahabi. Sejarah tertubuhnya Wahabi tu baca tak? Menaik ke agama kita? Tak ada. Memulia ke agama Islam? Tak. Dia mari perjalanan sungguh. Ahli sunnah dok jaga Islam. Sultan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, semua khalifah-khalifah dulu ahli sunnah belaka. Hak tu hak pegang khalifah tersebar Islam 3/4 dunia. Tu. Semua pokok kita belaka. Asy'ariyah Maturidi. Tiba-tiba mari kakak ni bunuh orang Islam. Kata orang Islam buat benda-benda syirik. Astagfirullahalazim. Tak ada membantu. Gilah tengok mana-mana negara Arab sekali, kalau kucar bila, pergi tengok kakak mana. Gilah tengok, cek lah. Hak tu fakta. Gi cek lah fakta. Kalau orang jenis baca, nampak siapa dia, mastermind dia alik belakang. Yaman jadi penuh jalan je lah belakang tu. Sebab masuk kakak tu. Ya wa ala sadaq Syiah. Syiah pula. Di Yaman ni sejarah ni kita baca biar betul kembang sikit otak kita. Yaman ni negara dia ada dua, Sunni, lepas tu dia ada Syiah. Syiah Zaidiyah ni duduk dengan Sunni kita, buat kita tak ajib balah. Tak ada balah ni buat ibadat cara dia, kita ibadat cara kita. Lama mana? 1200 tahun. 1200 tahun dah. Dalam 1200 tahun. Tak ada balah amal berlaku tak ada. Kadang-kadang hak ni mengetah, hak ni duduk bawah ni. Hak ni mengetah, hak ni duduk bawah ni. Mari kakah tu 2-3 hari. Perang Yaman. Perang, gogel. Lepas tu dia kata lah ke mana? Dia kata Syiah buat perang. Jeng kawan tu, nyanyi kot kawan tu. Jadi lagu tu lah. Kena perhatilah masjid kita deh. Ni ambo pesan ni. Ambo setara mana sangat nak selok juga ambo pondok ambo pun tak dia nak bercara. Hak ni lah ambo mampunya mengajar sikit-sikit. Jadi kampung kita tu pakat tengok surah kita tu. Kalau tengok ada kakak Wahabi tu, royaklah aku AJK mengajar wak gapo dia WPT kata bola berhenti. Mengajar pak lain lah. Rasa mengajar lah jadi kucah habis. Kampung ambo buat gitu tu. Musyawarah AJK WPT dia kata ustaz ngajar tinggi tafsir ni tak faham saya. Jadi suruh ustaz rehat lah kata, ilmu sini tak pandai ni buat kita ni. Dia masuk balah tu imam dengan makmum. Jeng. Bergocoh. Tak sih, orang ni tak sih mengatik, orang ni nak mengatik. Dulu orang balah luar masjid, masuk dalam masjid pakat senyap, tak balah baik. Lah ni. Punca perbalah orang ni, kakak ni, mikrofon. Dek dia hanya syarah. Orang dalam masjid pula balah. Luar ada buang molek, masuk balah. Hak ni perlu, hak ni perlu ni. Hak ni baca Yasin, hak ni tak baca Yasin. Serabut perut tengok. Lah ni malam Jumaat senyap. Bunyi serih. Gapo dia? Mai haji. Mai haji buat apa? Tak apa, tak ada masalah, bukan bid'ah. Ya jangan baca Yasin, baca Yasin dosa lalu. Maksud ngaku bagi dia bid'ah ni bukan makruh ke apa. Dosa maksud ngaku. Kalau dia sebut benda ni bid'ah, kenapa kata bid'ah bagi pak dia? Berdosa maksud ngaku. Kita ada sebut juga bid'ah. Kita ahli sunnah bagi juga benda ni bid'ah ke hasanah ke bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah boleh pahala, bid'ah dalalah, bid'ah neraka. Bid'ah dosa. Dia kalau dia sebut bid'ah ya jawapan dia. Dosa maksud ngaku. Dia kata kucuk tangan seorang laki-laki kerana zuhud dia. Perangai dia zuhud.
kita tengok tok lebar. Zuhur dia. Pakai baju carik ya dia. Kadang-kadang nak pitih orang juga. Ada rupa tu jadi dia tak minat makan. Kata mana? Pakai baju carik tapi pitih terkeh. Tanah orang agama apa tolong. Barang haram agama tapi baju carik. Bukan zuhur lagu tu. Tu skemo panggil ni. Istilah lawan dia panggil skemo. Jangan tertipu awewe. Zuhur ni kena tengok dengan ilmu. Jangan tengok dengan pakaian, tengok Allah kakak ni zuhurnya. Ambil telur ayam orang. Ambil makanan orang. Barang haram belaka kerja kakak ni. Curi tanah orang. Kedekut baik. Jolah belaka tu. Zuhur lagu tu. Syaitan lagu tu. Syaitan dengan rupa pakaian. Zuhur ni hati dah. Sifat hati awewe. Kita siung tangan dia kerana dia zuhur. Orang zuhud ni ada kedudukan di sisi Allah. Maka apabila dia ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala, dia dimuliakan Allah. Apabila kita sebut dia dimuliakan, seluruh anggota dia Allah Ta'ala muliakan. Maka cara nak hormatnya, pegang tangan dia cium. Ya banyak cium, ada cium dahi, ada cium. Kalau orang tua, kita pegang, kita cium dahi dia. Tapi kita jangan pegang kepala orang tua. Di tempat kita kurang ajar. Tanah harap tak apa. Dia kalau dia suka sangat ke orang tua tu dia suka sangat, warak sangat, dia akan pegang kepala. Kita pegang kepala pok kita lagu ni. Nyo kapik kepalanya, tipah kepala. Pasal budak ni belajar mana kurang ajar pegang kepala orang tua. Jangan. Harap kalau dia suka orang tua tak berusaha kau dia pegang kepala. Dia tak marah. Tak apalah harap. Kepala dia akan cium anggota paling mulia. Anggota paling mulia manusia adalah dahi dia. Sebab tu tak boleh main atas dahi ni. Maka ketika semaya kita akan letak anggota paling mulia kita di bawah sekali. Menunjukkan kita hina sekali diri kita ketika semaya. Maka kita cium tempat paling mulia, tempat sujud orang ni. Pegang cium atas dahi. Kalau orang Arab dia faham maksud dia. Cium tangan nak muliakan dia. Mai kau ni keberkatan. Cium atas dahi ni nak jaga dia. Nampak? Orang tua kita cium dahi tu, kita ia faham tu Allah dia nak jaga kat aku, dia nak jaga kat. Tu maksud dia. Sharing is caring lah panggil. Caring. Nampak? Nak jaga ke dia. Sebab tu kalau ulama tua kita pergi cium dahi. Pak kita jangan ajar buat sangatlah. Yang marah ada setengah orang tak sesuai. Mau pergi dekat aku kena nipah kena supaya turun ajilah duduk tapah kan. Pergi kepala rasa mati awal budak tu rasa. Kurang aja. Ada benda yang biasa dilakukan tapi tidak sesuai buat sini. Ada benda sesuai buat sini, tempat Arab jangan buat. Al-adatu muhakkamah. Adat tradisi juga dikira hukum hakam juga. Sebab tu kita ngaji kita Arab, jangan tatbik, jangan praktik 100% sini. Kerana kita Arab ni, dia suasana Arab. Imam Bajuri ko, imam gapo dia ko, semua tu Arab saja. Budaya dia, selera dia, cara pakaian dia, semua bangsa Arab saja. Sebab itulah ada pakaian, kalau tempat kita standard, kita pergi pakai tanah Arab, selok Arab tengok. Baju Melayu kalau kita pakai Arab tak boleh tengok, malu ambo pakai seluar gitu. Arab ni aib pakai seluar. Kalau dia ambil tak boleh pakai seluar. Dia kena pakai kain pelekat. Kalau kita pakai kain, tubik seluar sikit lah. Jongor tubik sikit. Aib. Kerana seluar panjang ni macam seluar dalam, underwear lah bagi dia. Tak boleh pakai seluar. Pak kita pakai adalah baju Melayu. Sampai sekat lutut pula. Dia tengok Allah tolongnya makan mari mana. Jadi tak boleh nak pakai lah mana. Benda tu aib. Orang Arab tak boleh tengok. Jadi segar. Kalau di Mesir, kain pelekat yang hidup pakai pula. Bahaya pakai kain pelekat. Dia kata nak tidur dengan bini. Arab dia nak tidur dengan bini. Kali dia pakai kain pelekat selah ya. Jadi kita buat gibal asuh. Jadi tu iman. Allah. Kalau kita orang pakai baju tidur jadi tu iman. Lagu mana? Pijamah tu kan pakai.
Jadi aib. Kita pergi Mekah kelik jubah hak sekerak tu kan jubah kira dia. Jubah sekerak tangan dia. Jadi tak imam. Pakai iga lagi, tak imam. Muka tak mengaji, muka tak ada orang baik ambo tak imam. Tak nau sama-sama jahil belaka tak imam tu bila pakar juga. Berau tak imam. Allah harap tengok Allah. Saat ni kai plekat dia kata kita pakai baju tidur. Ni dia pula tengok Allah pakai baju tidur ambo. Baju tidur arak ni, sekerak ni baju tidur. Arak dia pakai selah ya tahu. Kita buat jadi tu imam. Aduh, pakai iga lagi. Iga ni utuh ya pakai weh. Iga ni utuh. Orang Badui pakai. Orang Badui ni dia letak iga atas kepala ni, hok goni ni. Iga ni bahasa lahjah dia dah. Dialek dia dah. Bahasa standard panggil iqalun. Ain qaf la alif. Iqal. Asal daripada kata akal. Apa dia? Ikat teh. Iqal. Kita panggil iga. Oh, bahaya iga dah. Dia pakai atas kepala. Tujuan dia buat apa dia tahu? Tain dia naik utuh. Tain utuh duduk, dia ambil iga, dia sekut di lutut utuh. Sekut gini jadi utuh tak boleh bangun. Kalau kita agak break. Ni, handbrake utuh. Pakai awak pergi. Lepas tu apabila dia utuh bangun, dia cabut, utuh bangun. Dia nak pegang mana? Dia tak nak pegang. Dia letak atas kepala. Kita awak kelik, waktu imam. Nabi tak ajar pakai iga. Nabi pakai serban. Zaman dulu di Mekah penuh orang pakai serban. Apabila masuk pokok dia diharamkan serban. Apabila diharamkan serban, ulama kita terpaksa pecah serban tukar dengan iga. Apa? Kalau pakai serban dia mecah lalu. Bukan pok ambo ni. Maka terpaksa nak hidup situ. Maka tukarlah. Sebab tu setengah tu kita tengok pakaian pok kita pun ada pakai iga. Okey, sebab nak duduk sana. Payah. Itu perjalanan dia. Zuhud dan alingnya orang aling. Kita hormat kerana ilmu dia. Sekalipun dia ni lipat. Tapi kita hormat kerana ilmu dia. Kaki lipat saja. Perangai tak apa nak jauh suhu pun. Tapi sebab dia orang aling. Maka dalam dada dia tu ada rahsia Allah Ta'ala yang panggil ilmu tu. Maka kita hormat tu. Sekalipun mu ni kaki lipat juga orang aling ni. Dan waraknya. Warak tu sifat orang dia tu warik. Kita baca. Warik. Warak dengan zuhud. Zuhud ni besar lagi. Zuhud ni meninggalkan dunia ambil Allah. Tu zuhud. Dalam hati hanya ada Allah, tak ada dunia. Tu zuhud. Umum. Sama ada benda tu makruh, benda haram, benda haruh pun dia tinggal. Ni zuhud besar lagi. Warak kecek tajuk benda haram. Dengan benda makruh. Benda haruh dia ambil orang warak ni. Dia tak bisa tak serupa dengan zuhud. Kalau zuhud ni tinggi lagi. Kalau orang zuhud ni masya-Allah lah. Kalau orang warak dia hanya tinggal benda haram, benda makruh. Benda haruh dia buat lagi. Tu orang warak. Kalau kecek tajuk warak, orang sana panggil warak. Babo sik warak. Ada seorang babo nama dia babo sik warak. Bukan nama dia sebab dia warak lah. Warak ni warak lah. Dia kalau mandi kolah, dia letak sabun sini, dia paling ping jatuh sabun dia. Dia tak ambil dah. Orang kata, "Boh, ambil lah boh sabun." Dak, sabun ambu letak sini. Ya Rabbi, sabun boh jatuh. Dak, sabun ambu letak sini. Sabun boh tu jatuh tu, tak ambil. Waraknya. Kita bukan warak, muka lain kita dah. Jadi warak ni tajuk haram dengan makruh. Haruh, dia buat lagi. Dan sebagainya. Tidak dimakruhkan dia, bahkan disunatkan dia. Kucuk tangan tu. Sunat hukum dia. Apa maksud sunat? Boleh pahala. Kalau kita buat hari Jumaat,
Siung tangan orang tua kita kok. Siung tangan ke apa dia? Oh, Tuhan bayar lagu lain, hari Sabtu lain, hari Ahad lain, hari Jumaat Tuhan bayar lain. Ni kita mari ngaji. Hari ni hari Jumaat ni. Tak serupa dengan hari-hari lain. Hari lain betul boleh pahala, tapi pahala hari Jumaat ni lain. Kerana hadis Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu annal yahudiyina qala ahaduhuma li sahibihi izhab bina ila hadzal nabiyyi nas'aluhu faqala la takul nabiyya fa innahu in sami'aha taqulu nabiyyun kana lahu arba'atu a'yunin fa ataya nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an qaulillahi azza wa jalla wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusyriku billahi syai'a wa la taznu wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la tasriku wa la tasharu wa la tamshu bi bari'in ila sultanin fayaqtulahu wa la ta'kulur riba wa la takzifu muhsanatan wa la tafiru minaz zahfi wa alaikum ya ma'syaral yahudi khasatan la ta'du fis sabti faqabbala yadayhi wa rijlaihi wa qala nashhadu annaka nabiyyun qala fama yamna'ukuma an yutuslima qala inna Dauda da'a Allaha an la yazala fi zurriyyatihi nabiyyun wa inna nakhafu in aslama an taktulana al-yahudu. Maksudnya bahawa dua orang Yahudi berkata seorang daripada keduanya bagi sahabat Yahudi. Di Madinah ni ada Yahudi Di Madinah ada Yahudi. Maka Nabi muamalah duduk sekali dengan Yahudi sebelum Yahudi dihambak keluar daripada Madinah. Selepas dia mengkhianati negara Madinah, maka dihambak Yahudi daripada Madinah dan sampai sekarang tanah haram itu tak boleh masuk. Tak boleh masuk orang selain pada agama Islam dihambak. Yahudi. Sebelum pada tu Nabi muamalah macam biasa, jual beli gapo dia menguasai pasar gapo dia. Tapi apabila dia buat khianat, kena hambak. Ya. Maka apabila lagu tu orang Yahudi ni dia tunggu. Masa Nabi Muhammad nak berhijrah, apa-apa dia ramad tu. Dan antara sebabnya orang Madinah beriman kerana dia dengar cerita daripada pendeta Yahudi, Nabi akhir zaman akan muncul. Kerana pokok Yahudi ni orang panggil Ahlul Kitab. Orang yang alim di dalam kitab-kitab dulu. Kitab Samawi, kitab hak turun daripada langit zaman dulu, Taurat, Zabur, Injil. Siapa dia hak apa, siapa dia hak tulis, pokok dia. Jadi sebelum daripada zaman Nabi Muhammad, hak khamak, hak wali, hak arif billah, pokok Yahudi ni. Pokok dia. Tapi apabila turun Nabi Muhammad, baryam bainahum. Bapa tak silap beriman dengan Nabi Muhammad? Ada perasaan tak puas hati. Kerana dia menyangka Nabi akhir zaman ni daripada bangsa dia, tiba-tiba bangsa Arab. Tak puas hati. Maka satu bangsa yang hebat pada zaman dulu melahirkan nabi-nabi, wali-wali, rasul-rasul, jadi tak puas hati, jadi murtad. Ni bahaya juga kita ni kalau duk biasa suhu, orang alim wali. Mari orang rendah pada kita bukan rendah. Kita nampak bukan gu kita, bukan kumpulan kita lawan. Punah kita orang agama. Sebab apa? Ada kesombongan sikit. Sombong sebab apa? Sebab ada kelebihan. Apa dia ada kelebihan? Dalam Quran kata, aku lebih ke kamu wahai bangsa Yahudi
berbanding dengan orang-orang lain. Katanya ulama lebih ke apa? Pertama comel orang Yahudi ni. Kedua bijak. Bijak pok dia ni. Pok kita duk ikut Yahudi hok punuh. Hok Yahudi baca, hok Yahudi rajin tak ada ikut. Kita duk ikut hok Yahudi punuh. Penak sungguh pok kita. Pas comel bangsa dia. Sahabat, maka bapak dia pun duk buat. Dia kata, dia keciklah dua orang. Dia kata, pergilah kamu dengan kami kepada Nabi ni. Kita pergi jumpa, kata ada Nabi mari akhir zaman. Takut-takut dia Nabi kok. Kita pun dengar cerita juga. Kami bertanya akan dia, kita pergi, kita nak tanya. Betul ke tak? Kita orang ngaji. Kita nak tanya lah. Kalau kita kat orang ngaji nak tanya lah. Rukun Islam ada berapa? Nak tanya gitu lah. Rukun semaya ada berapa? Dia tanya Tok Bilal, dia tanya makmum duduk semaya Jumaat tu. Rukun semaya ada berapa? 300. Jalan dah tu. Nampak dah tu kalau pergi kat mana sebenarnya. Maka berkata ia, jangan engkau berkata Nabi, kerana bahawasanya jika ia dengar engkau berkata Nabi, maka adalah baginya 4 mata, yakni kinayah daripada bersangat seronoknya. Tak ada jumpa lagi mu panggil Nabi tu dia. Kalau sebut dia Nabi kat suka dia nya. Nanti dulu kita pergi tanya dulu betul kau duk kahwin ni takutnya lipat kau gapo. Maka datanglah keduanya kepada Nabi, maka bertanya keduanya akan Nabi tentang firman Allah Taala, walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Ayat Quran ni turun dah, maka dia tanya gapo dia maksud 9 ayatin bayyinat. Ni Nabi buat dia ni Musa ni. Bangsa dia ni. Dia panggil Moses kau dia. Moses. Kalau Isa dia panggil Jesus. Kalau Yakub dia panggil Jacob. Kalau Daud dia panggil David. Jadi David Bekeng ni nama dia Daud Bekeng gitu ya. Kita duk panggil David Bekeng. Daud Bekeng tu ya benarnya nama dia. Pak kita ada juga Bekeng. Bekeng tu makan ni. Jual Bekeng. Jadi pok dia nama lagu tu ya benarnya. Nama Nabi-Nabi juga buat dia. Silap tu lah kata hak tu bahayalah kita ni dia. Duduk dalam molek, duduk dalam suhu, duduk dalam agama. Tak belaga angin sikit, nyetak, tegur orang, tak boleh nak terima, ada kesombongan. Jadi Iblis tu sebab dia warak tu. Sebab dia suhu, ni guru malaikat tu. Orang arah sikit kat suruh tunduk. Dengar kata orang bawah sikit gak, dengar gak nasihat cakap tak boleh dengar, betul-betul demo dia jadi orang atas. Tak boleh nasihat Nyetok dia, nyambak daripada Tuhan, dia ahli syurga, ambak tadi. Nyetok suruh apa? Tuhan kata boleh sujud kepada Adam. Tak puas hati dia. Apa saya kena sujud juga ni? Kalau malaikat padai, lambat tak guru dia. Nyetok dia. Sudah. Ni kesombongan, tu bahaya kita. Ngaji-ngaji ko, kita ada pengaruh ko, kita ada ilmu ko, kita ada goni kuasa ko, kita ada harta ko, ada kelebihan lah betulnya. Comel ko gapo dia, jaga takut jadi kesombong. Aduh. Dosa pertama makhluk dengan Tuhan. Kesombongan. Aba wastakbaru. Enggan dan jadi takabur, wastakbaru. Wa kana minal kafirin. Kafir. Kerana sombong dengan Tuhan. Kita sedap kata setan sombong. Kita sombong tak dengan Tuhan. Subuh tak saya bangun. Wah, kita nak kata berat pada setan kan, takut seru hati. Setan ni apabila Tuhan, kalau Tuhan perintah, setan sujud kat aku. Setan sujud. Ya tak saya sujud sebab Tuhan kata setan, iblis sujud kepada Adam. Hak tu ya tak sih. Kita Tuhan suruh sujud ke dia, tak sih sujud. Berat pada syaitan. Sedap kita duk kata syaitan takabur, sombong. Tuhan suruh bangun subuh semaya sujud ke dia, tak sih bangun. Kalau syaitan rasa duk sah tamu kali. Kalau suruh semaya subuh, rasa-rasa lah. Jadi orang tak bangun semaya ni jadi gapo berat pada syaitan ni. Orang tua royak-lah. Balik fikir-fikirlah. Siapa dia jahat sebenarnya. Setan tu yo kerja dia, tugas dia dah kita ni. Bukan tugas kita tak semaya tiba-tiba tak semaya. Berat pada setan.
Maka sabda Rasulullah, jangan kamu bersekutu dengan Allah Ta'ala. 9 benda. Pertama, jangan syirik dengan Allah. Jangan sekutu. Okay. Apa maksud sekutu? Buat benda sama dengan Tuhan. Sekutu. Sekutu ni sama hebat, boleh mencipta, boleh membahagiakan. Hamba kalau tak ada pitih matilah. Allah kecek. Jangan kecek lagu ni. Oh, hidup mati ke Allah. Cari pitih tak salah. Apa siapa kecek tak ada pitih matilah hamba. Kok berat lagi? Hamba, oh anak hamba tak ada sejek, tak ada harapan dah lah. Hidup dia gelap dah lah. Allah. Tuhan kau sejek tu. Kecek ni kalau tak reti pun jangan kecek sungguh sangat kan. Jadi kau nak bawa kepada syirik tu, bukan syirik kopi dah, tu syirik jali dah. Tu kata Tuhan siji dapat membahagiakan orang. Yang hidup lagu tu kan, hati perut bedah tu kena jaga sikit. Sabda Rasulullah, jangan kamu sekutu dengan Allah Ta'ala. Jangan kamu berzina. Jangan kamu membunuh nyawa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebenar. Jangan kamu mencuri. Tu larangan 9. Jangan kamu buat sihir, amal ke sihir. Dan jangan kamu berjalan dengan orang bersih, dan orang yang bersih daripada dosa kepada sultan. Orang bersih pada dosa ke mana? Orang ni tak ada buat salah, kita buat pergi kecek dengan orang atas, igat dia. Nah ni ramai orang buat kecek lagu tu. Orang molek-molek, orang-orang baik, orang-orang alim, orang tak suka, kakak ni nak tegur hamba gerai weh. Ya apa buatlah isu gapo dia igat kawan ni. Tak ada pasal-pasal. Dia nak igat, dia tak ada kuasa, dia pergi cocoh orang atas. Cocoh pemimpin, cocoh gapo dia, igat kawan ni, buh dalam penjara ke gapo. Ni zalim panggil. Ni panggil berjalan orang yang bersih daripada dosa kepada sultan. Maka membunuh ia akan dia. Mana kena hukumnya bunuh. Kau berapa dia ikutlah berjaga. Kau berapa dia ni dosa. Jangan kamu makan riba. Dan jangan kamu menuduh muhsanah. Muhsanah ni perempuan yang jaga maruah. Hisin maknanya jaga dinding, benteng. Perempuan yang jaga maruah, tiba-tiba kita tuduh dia berzina. Lah ni macam-macam lah. Tuduh orang ni, tuduh orang ni. Dan jangan kamu lari kamu daripada peperangan. Ketika perang orang nak ke dia, tak ada kakak ni. Tapi tak makan gula, tak makan kambing, dia duduk depan sekali. Tak orang minta buat kerja, minta gapo, ni penak ni saya lipat lagu ni. Hak kita nak sekali tak perang. Kita kira dah. Sini 100 orang, sini 100 orang. Set kita tak pecah, set kita tak pecah. Paling kok kanan 3 orang yang ada, hok lari-lari perang. Masa ni hamba nak ke demo, bukan tak makan Maggi ramai-ramai duk suka ha tu ada leting lah mana. Maka dosa besar pun dia lari daripada peperangan. Sebab orang tengah duk kena kita. Tiba-tiba kita kira anak siapa tahap tu. Demo tinggal hamba kota baru sore khianat dah tu. Hamba nak kelik jalan kaki. Nak dah tapi tak perang. Hamba nak ke demo lari. Nyanyi gu kita. Oh Nabi marah menang kalau orang lari pada perang. Pak kita ni lari ke tak pak kita ni? Kalau suruh perang. Nampak mula-mula ramai. Okey, pengumuman istihad jihad perang. Kamera hilang. Bukan kata tuan, dengan kamera hilang lari perang. Tak sanggup menakut pahitnya pak kita. Lo ni tak kena lagi, kena lari perang, boh tak berani lah mana. Dan lazimlah kamu wahai Yahudi, jangan kamu melampaui batas pada hari Sabtu. Yakni jangan kamu melampaui suruhan Allah pada membesarkan hari Sabtu dengan bahawa kamu tidak apa dah? Dengan kamu tiada memburukan ikan padanya pada hari Sabtu. Nabi pesan kepada Yahudi, mu jangan buat cerita sekali lagi dah cerita hari Sabtu. Dia ada cerita hari Sabtu. Kalau dalam Bible dia ada cerita Yaumus Sabat.
Hari Sabtu ni ada cerita. Yahudi, kalau Kristian hari Ahad, kalau Yahudi hari Sabtu. Tu hari kebesaran. Manakala Islam hari Jumaat. Hari Sabtu ni bagi orang Yahudi hari ibadat. Macam kita hari Jumaat lah. Orang dulu, umat dulu, Nabi Allah Ta'ala perintah ke buat ibadat ni bukan main-main. Buat dia, Masya Allah, buat ibadat. Rasa malu juga buat kita. Perang jihad 1000 tahun. Ibadat. Orang dulu kalau ibadat, kalau dia sujud, dia angkat kepala tu, baju dia sikat dah. Tahu berapa tahun dia sujud. Ada riwayat kata tumbuh lumuk dah atas belakang. Buat kita, sujud, setengah saat. Pop, subhanallah, pop, je tak lalu. Jadi ibadat orang zaman dulu hari Sabtu ni tak boleh buat kerja. Bagi Yahudi kerana nak mulia hari Sabtu tak kerja. Tu perintah daripada Allah. Maka dia buat perangai, biasa buat kita pun ada, jangan dok kata cerita orang saja. Sebab tu kita baca cerita ni kena pasal kita juga, jangan pasal kat orang macam. Apabila lagu tu lipat hari Sabtu. Tuhan uji selalu. Hari tu lah ikan banyak. Anjing sudah. Pokok dia tengok saja. Hari Sabtu ni kes ada nampak depan mata. Ai kita hari Sabtu. Tunggu esok hari Ahad tu tak ada pun. Basuh. Akhir sekali dia buat lagu mana? Dia tak ingat ikan hari Sabtu. Dia buat koleh. Dia buat koleh depan tu. Jadi ikan duk main lompat pun masuk dalam koleh ni. Jadi tak nak tubik lah ke laut tu. Ayo buat gitu. Dia ambil tak ambil hari Sabtu dia takut. Oh sebab dia kena parut dah. Ada jadi kera, ada jadi babi, ada jadi gapo dia. Tuan serupa. Macam-macam. Tukar sungguh, ya tukar. Orang zaman dulu tak dengar kata selalu kena. Kita ya umat Nabi Muhammad, moga umat kekasih dia, Allah manja sungguh. Tak maya subuh, lepak lah bergaul LGBT lah bergaul dia. Boleh kira, bukan kata buat kita juru. Nabi kita je tahan tu. Apabila lagu tu dia ambil hari Ahad. Masuk hari Sabtu, dari ayat kata syurra'a, ikan duduk nampak. Masuk tu hari Sabtu baru dia akak. Nabi marah buat kerja air mulipat lagu ni. Oh pandamu. Memang mu tak ambil tapi mu buat kerja hari Sabtu juga. Memang tak ambil ikan, kita ambil hari Ahad Nama tak mengaku dia tak ambil be. Kita tarik ya. Dia mau biasa lopak pagar, mu tak lopak be, kita turun nyuruk ke bawah be. Supaya tolonglah. Bukan kata tak buat juga nah. Apabila lagu tu Tuhan supuh buat dia jadi kera. Kunu kiradatan khasiin. Jadi kera. Jadi kera habis. Kokek. Bukan kera ni lah. Sebab dalam tafsir sebut dia hanya hidup berapa hari ya. Dah manusia jadi kera ni payah weh. Tak pakai baju, tak pakai seluar, tumbuh bulu belakang seluruh tubuh makan. Ada taring nak makan payah nak tidur jatuh atau pohonyo, tak biasa tidur atau pohonyo. Jadi dia hidup berapa kurun tidur sebentar, mampu habis generasi kera tu. Bukan kata, ni kera Yahudi ni. Bukan dalam tafsir kata yang mampu. Lepas pada tu mampu. Jadi katanya Nabi mu jangan buat perangai hari Sabtu lagi boleh. Tu Nabi Muhammad pesan. Maka kucuk keduanya, suka dia. Kucuklah keduanya Yahudi saat ni akan dua tangan Nabi dan dua kaki Nabi. Kalau benda ni syirik, tak apalah orang kafir buat. Orang kafir pun Nabi tak akan bui. Maka berkata keduanya, kami menyaksi bahawa engkau itu adalah Nabi. Berimeh dah lah. Lepas tu cium kaki Nabi tu tak jadi kafir. Maka sabdanya, maka apakah yang menegah kedua kamu daripada memeluk Islam? Tahu dah Islam tu betul. Mudah sangat mu nak masuk Islam. Apa tak masuk awalnya? Kata keduanya, sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam berdoa ia akan Allah Taala bahawa sentiasa pada zuriatnya itu Nabi. Ni doa Nabi Daud kata, bako hamba semua Nabi laku. Daripada Nabi, Nabi Daud. Sebab tu kalau kita pergi ziarah Nabi Daud, ada jeng kita tengok. Yahudi pakat semua. Ni Nabi-Nabi bapak dia ni. Musa, Sulaiman pula. Sulaiman, Dewi, Daud apa semua. Kita pergi tengok tu. Ramai Yahudi saja. Tapi kita kena nak ziarah. Bukan Nabi juga. Dia hormat cara dia. Kita tak kena Nabi dia tu. Dia tak puas hati dengan Nabi Muhammad ya.
Nabi Daud, Sulaiman, Moses, pokok dia belakang tu. Kalau Isa, Yesus, oh jangan. Kalau di Syria Baitul Laham tu, tempat lahir Nabi Isa tu, aduh comel nyonya hias, dia buat gereja dah ke apa. Kita nak pergi ziarah pun jadi nali dak-dak takut dia kata masuk gereja lah ke apa. Kalau di Jordan tu tempat Nabi Allah Lut ke apa dia apa semua tu, gereja, kata tahu tu. Kita pergi pula jadi segel. Kata dia kata pergi gereja mampulah nak jawab. Tempat tu tempat Nabi Lut ada Nabi. Jadi kita pergi ziarah juga. Dia hormat cara dia, kita hormat cara kita. Dan sesungguhnya kami takut jika kami memeluk Islam bahawa dibunuh akan kami oleh Yahudi. Yahudi bunuh hamba kata. Waktu hamba tunda-tunda tu.